Pernah tak anda terfikir tentang apa yang sebenarnya berlaku dalam isu keintiman sesebuah perkahwinan? Hari ini, jom kita kupas satu soalan yang selalu sangat bermain di fikiran ramai isteri. Soalan ni, kenapa suami saya nampak macam selalu nak? Memang ramai isteri tertanya-tanya kan? Kadang-kadang, ia boleh buat kita keliru. Tapi bahan yang kita rujuk hari ini mungkin akan bagi satu perspektif yang anda tak sangka. Rupa-rupanya, jawapan kepada persoalan ni mungkin bukan macam yang kita selalu fikirkan. Jom kita mulakan dengan membongkar satu salah faham yang sangat biasa kita dengar. Okey, perkara pertama yang kita kena faham, ini bukan semata-mata pasal nafsu. Sumber kita ni ajak kita untuk tengok lebih jauh daripada sekadar keinginan fizikal. Yang ni kenyataan yang agak direct kan? Ia sebenarnya nak kita ubah cara kita berfikir daripada anggap ia sebagai gila seks kepada sesuatu yang jauh lebih mendalam. Jadi, apa sebenarnya motivasi di sebalik semua ni? Jadi, kalau bukan sebab nafsu, habis tu sebab apa? Untuk faham benda ni, kita kena kenal satu konsep penting yang dipanggil fitrah. Sumber kita ni perkenalkan idea fitrah, lebih kurang macam sifat semula jadi seorang lelaki. Dikatakan, bagi lelaki, cara dia nak tunjuk kasih sayang dan rasa berhubung tu memang lain dan selalunya ia melalui sentuhan fizikal dan keintiman. Cuba tengok perbandingan ni. Di sebelah kiri, salah faham yang biasa kita dengar, semuanya pasal nafsu. Tapi, realiti yang diketengahkan oleh sumber kita ni lain. Sebenarnya, ia adalah satu keperluan untuk rasa dekat, untuk ada hubungan emosi. Keinginan untuk rasa rapat bukan sahaja dari segi fizikal, tapi juga dari hati ke hati. Cuba bayangkan macam inilah, bagi seorang suami, sentuhan fizikal tu macam bahasa cinta utama dia. Itulah cara dia rasa paling disayangi, rasa diperlukan dan rasa betul-betul rapat secara emosi dengan isteri dia. Tapi, macam mana pula kalau bahasa cinta dia ni tak dibalas? Apakah kesan yang timbul bila penolakan tu berlaku berulang kali? Sumber ini menunjukkan satu gambaran yang agak jelas. Bila isteri kerap menolak, ia macam memulakan satu rantaian kesan yang kita tak nampak, yang lebih dari sekadar apa yang jadi dalam bilik tidur. Dan yang ni, tolong beri perhatian. Bila isteri menolak suami, ia bukan sekadar menolak badan dia tahu. Kesannya tu jauh lebih dalam dan ia menyentuh teras hubungan emosi mereka. Dan inilah kesudahannya yang kita tak nak. Penolakan yang berterusan tu bukan saja menjarakkan tubuh, tapi perlahan-lahan ia menjarakkan hati juga. Mulalah wujud satu jurang emosi, senyap-senyap. Jadi, macam mana kita nak ubah keadaan ni? Sumber kita ni ada tawarkan satu cara pandang yang baru. Satu cara untuk kita lihat keintiman ni bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang, sangat berbeza. Dekat sini, kita boleh nampak ada dua jalan yang sangat berbeza. Satu jalan di mana keintiman tu dianggap beban, yang akhirnya mewujudkan jarak emosi. Tapi jalan yang satu lagi, yang diwakili oleh konsep isteri solehah ni, cara pandang dia lain. Dia faham keperluan suami dia dan dia nampak keintiman ni sebagai satu peluang, sebagai ladang pahala, satu ruang untuk kumpul ganjaran bersama. Jadi, semua ni membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang betul-betul buat kita berfikir. Macam mana kalau kunci kepada keharmonian rumah tangga kita sebenarnya terletak pada benda yang nampak simple ni, iaitu memahami dan menghormati cara kita masing-masing menunjukkan dan merasa kasih sayang. Apa pendapat anda?